Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Okey, kita sambung. Buat wajah ni kita dah cuci dia punya kotor, keladak semua. Lepas tu tukar dia punya osil atas ni dengan osil bawah. Osil bawah kita dah buka. Ni osil atas keras macam batu dah. Punya getar dah tak main. Tekan-tekan pun tak nak main dah. Itu bocor macam minyak air pipe tu. Ni osil yang bawah. Tengok getar dia boleh main. Yang atas ni keras macam kayu, tak boleh main. Lepas tu osil bawah wajah ada dua jenis tau. Ni jenis besar, lepas tu ada jenis kecil. Sebab tu kalau dia bagi osil dua macam ni, jangan terkejut. Dia ada dua jenis. Ok, sekarang ni nak kena buka dia punya oil pump. Nak tukar dia punya o-ring. Nanti aku tunjuk macam mana o-ring dia. Ok, sambung. Ok, kita dah buka dia punya oil pump. Ni dia punya oil pump. Dekat sini ada punya o-ring tu. Ni rupa oil pump dia. Dah leaking. O-ring dia lekat kat sini. Yang katanya kena tukar tu, ni o-ring dia. Ni o-ring dia O-ring dia dah keras bos. O-ring dia dah keras. Dalam kita tukar sekali, sebab tak nak kerja dua kali. Nanti dah pasang timing belt, o-ring ni pula leaking. Kena buka macam ni bos. Nampak? Oisam kena buka. Ni oisam kena buka. Nak tukar warna tang o-ring ni je. Ok, alang-alang sekali kerja tukar timing belt, tukar oil, tukar o-ring ni. Tapi kerja banyak sikit lah. Tapi sekali buat lah, bukan dua kali buat. Right, kalau dah leaking teruk macam ni, basah, buat ni, tukar ni sekali. Ok, sekarang ni sesi untuk mencuci. Cuci semua barang bersih-bersih. Cari o-ring baru, pasang balik. Right, sambung. Ok, oil pump kita dah siap pasang Semalam kita dah cuci bersih dia punya oil pump luar dalam. Cuci lah, alang-alang dah buka macam ni, terservis, cuci sampai dia bersih. Ni minyak keluar. Kita bubuh sikit minyak dalam ni. Lepas tu mana o-ring tadi? O-ring ni yang aku cakap kalau tak tukar, minyak berterabur lagi nanti. Ni o-ring ni. O-ring ni kita tukar baru. Itu baru kita pasang. Ni memang penyakit selalu wajah Kalau kita tukar timing oil seal pun leaking lagi. Ni menentang dia. Sebab ni oil pressure. Dari oil filter dia naik, lepas tu pergi block. Kalau sini bocor, memang bersepah minyak. Mandi enjin jadi mandi. Ok, sekarang ni kita nak pasang ke enjin. Lepas tu kita pasang oil pump semua. Ok, stay tune. Alright, enjin kita dah hidup. Kita bagi running dulu, enjin panas. Dah lama tak running kan. Hari tu kita buat auto body service. Timing dah ok. Lepas tu timing belt kita dah tukar. Dah cuci lah semua bahagian sini, dah bersih. Sekarang ni kita running. Lagi dah panas dulu. Tadi lah kita dah isi minyak hitam, minyak gearbox. Sekarang ni bagi running dulu. Bagi panas enjin. Lepas tu kita tengok dia punya current leak tu.
Kat sini kita tengok alternator cantik 14 charging. Alternator cantik, alternator dah tukar, alternator baru lah. Ni alternator cantik lah. Sekarang ni depan ni dah panas enjin, kita running, bagi enjin panas. Lepas tu kita check current leak. Okay, stay tune.